Fast culture ni maksudnya hidup serba nak cepat. Fast food makan cepat. Ni mu tengok video aku cak aku nak suek nak cepat. Dia pelaju dia buat derah. Bila mu buat derah-derah mu tak faham lah konten tu. Serba mak nikah belajar nak cepat habis. Budak-budak lah ni kan. Kalau zaman kita dulu kita kenanya cikgu ni macam mana nak buat. Budak lah ni bini sama cikgu. Dia rakyat budak tanya kan. Cikgu mana jawapan? Nampak? Dia nak cepat. Sebab apa? Sebab didesak. Semua cepat. Ni nak klik kapur nak cepat siapa. Dan kalau mu nak cepat siapa, benar-benarnya mu nak pergi mana? Mu bila mu nak cepat siapa, cuba mu fikir logik. Mu nak cepat tu mu nak pergi mana? Mu nak pergi mati lah. Dia mu nak klik kapur, dia mu nak cepat-cepat. Asraka Badru. Dia nak buat apa sah? Ambo nak share ke buat kita dia panggil slow living, hidup yang menikmati momen. Lah ni mu menonton aku, mu duduk RNA, mu stres. Anak mana begok batu kau budak ni orangnya lorak, orangnya nak cepat. Joko anak dah tanda ketuk pintu. Deras sikit. Jauh lagi kita ni. Nyanyi anak begok separuh ni nak suruh sambung begok Kelantan, ada menasabah. Sebab apa? Sebab mu nak cepat masuk Bini masuk rambut berkocar gitu, moga berhenti RNA berkocar tak ada tok lelaki jadi kalu. Masuk motong wis kena tak lorak lagi mana. Kalau hok menonton video ni dah, anak dia menonton tepuk ayah dia. Abah derah nak pergi mana? Nak cepat siapa? Abah dia kata. Cepat siapa kau cepat behek tanah. Tanya ayah tu. Slow menikmati mama tengok. Kelantan. Dulu kat lalu Bukit Tujuh lah ni tak ada. Dah Bukit Tujuh sambil layan. Anak pun bergurau-bergurau. Suka. Mu ingat anak bergurau ni selama-lamanya. Mu tanya orang anak dia tua-tua dah. Tak ada gurau senda ni. Ni dah serius. Dah serius sungguh mu kalau. Tak boleh tebing ke. Jumpa Kelantan apa ambo tu. Tonton. Relax. Ai, nak boleh baik dah.